Tipu seorang peguam kiriman penghargaan hingga tahan sesuai. Ya, Ifah. Kau tahu tak? Aku baru nampak hari tu Kamisa hantar file dia baru 2 hari. Tapi dah lulus. Pelik. Siapa yang pegang file tu, Fah? Setahu aku Syazwani yang pegang file tu. Sebab 2 hari lepas aku nampak Kamisa masuk dalam bilik dia. Hati-hati, Ifah. Orang macam dia kalau silap langkah kita yang kena. Kan? Ya. Cik Wani, saya harap hadiah ini dapat membantu mempercepatkan proses itu. Minyak kereta pun mahal sekarang. Aku tengok sendiri, sampul tu memang penuh dengan duit. Aku pernah tutup mata tapi benda ni makin menjadi-jadi. Takkan kita nak terus diam? Aku tak boleh tengoklah benda macam ni. Aku rasa aku nak report. Kau pasti? Pasti. Kalau bukan kita yang buat, siapa lagi? Esok aku nak call SPRM. Nak suruh seorang pegawai diorang menyamar datang tengok sendiri. Kalau kau sanggup lawan, kami sokong dari belakang. Okey, jom. Assalamualaikum Cik Wani. Salam. Saya ada file ni nak lulus cepat. Ada sekali hadiah penghargaan. Oh, hadiah Ya. Orang kata rasuah tu salah tapi bagi saya ini adalah hadiah. Agak-agak berapa lama boleh lulus ni? Dalam 2-3 hari boleh lah settle. Confirm? Confirm. Saya datang balik nanti. Okey. Assalamualaikum Cik Wani. Salam. Saya sebenarnya pegawai Afiq dari SPRM. Awak ditahan kerana menerima rasuah. Mana ada? Saya dah ada bukti. Ini semua perangkap lah. Duduk balik! Saya... Akhirnya terjawab. Terima kasih Ifah Dini Syera. Keberanian kamu semua menyelamatkan jabatan ini. Ini perangkap. Saya dijebak. Ini bukan dijebak. Sebab ini yang kau lakukan dekat kau sorok pun meja. Kami tak pilih mangsa. Kami buru siapa yang salah. Pilihlah bersih sebelum terlambat. Rasuah musuh negara. Jangan hulu, jangan terima. Rasuah bukan budaya kita. Tiada maaf bagi rasuah.